Aku nak berikan korang contoh cara-cara sepatutnya seorang menteri menjawab bila ditanya oleh wartawan. Sebagai contohnya, instead of menteri berkaitan cakap I will call your chief editor, menampakkan menteri berkaitan seolah-olah yang mengugut wartawan tersebut dan juga menampakkan menteri berkaitan tidak mempunyai PR yang bagus. Saya akan bagikan contoh terbaik macam mana cara nak menjawab. Kalau ada wartawan tanya kenapa tak menggunakan bahasa kebangsaan untuk kempen Tahun Baru Malaysia dan kenapa gunakan dalam bahasa Inggeris, sepatutnya kena jawab macam ni. Pertama sekali, yang datang kat Malaysia ni dia mungkin tak tahu bahasa kebangsaan kita. Jadi kita gunakanlah bahasa lingua franca, iaitu bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi kita dengan pelancong-pelancong yang bakal datang ke negara kita. Tapi untuk penambahbaikan, saya akan tetap juga meletakkan bahasa kebangsaan Malaysia, iaitu bahasa Melayu dalam setiap kempen Tahun Melawat Malaysia. Sebagai contohnya lah, kalau ada kempen yang menyebut Welcome to Malaysia, saya akan letakkan terjemahan di bawah, Selamat datang ke Malaysia. Jadi para pelancong yang bakal datang ke negara kita ni pun boleh kenal dan juga tahu bahasa yang digunakan di negara Malaysia ni dan juga mempromosikan bahasa kebangsaan kita ni di mata dunia. And you daripada mana? Oh, daripada utusan. I kenal dengan chief editor you tau. Kirim salam I dekat chief editor you, okay? Tolong jangan buat malu dia tau. Jadi tak adalah nampak macam orang yang sombong, orang yang bila dah jadi menteri lupa diri. Yang macam aku cakap ni lah, ini kan contoh.